Muka kepenatan. Muka... Siapa tu? Berita terkini, terdapat 4 pelajar maut di Lebuh. Apa berlaku? Hello. Aku kenapa ni? Oh, mimpi tadi. Oh. Aku tidur kat mana ni? Masa tu aku jalan, so aku buat base kejap. Apa benda aku mimpi tadi? Well, hari ni aku kena siap bersedia ni, siapkan persiapan untuk tamatkan Minecraft. Aku rasa dah lambat ni. Alamak. Bye-bye armor aku. Aku akan sold out kau. Aku akan sold out. Aku nak jual kat Nofael tu. Nak jual 2 apa ya? 2 nyawa dia boleh tak? 2 soul. Bagi anjing dua nyawa. 2 soul macam murah. Kau nak jual ke kau penjual ke setan? Jangan surprise kalau macam tu yang terjadi. Aku kena minta ni. Hatim, jangan fikir dah cara jahat Hatim. Bukanlah, aku letak harga. Harga apa tau? Harga armor aku. Aku kan nak jual armor aku. Oh, armor kau. Oh, ya ke? Sini beli. Alamak, aku risau lah tengok harganya. Sabar je. Saya tak mati. Sabar. Hati lebih kejam dari aku, ingat. Lah. Aku kena, untuk businessman, kita kena gunakan semua duit pelanggan. So kalau orang nak datang ke kedai aku kena buat harga untuk dia datang ke kedai aku dulu. Kena all in. Nak masuk kedai pun kena bayar. Aku ada bad feeling. Bayar parking. Kena semua dia. Bayar parking. Wah, ini apa endor ni? Bayar parking. Mana armor kan? Sopan. Jalan kaki. Harga kau naik sebab cukai. Cukai. Ni aku jual ni. Ya, aku letak harga cukai lah kat sini. Ini, sekejap. Tak boleh tengok ke dia punya enchantment apa? Tengok buka. Ambil. Aku dah letak harga cukai dah, tak apa. Okay. So, korang punya, aku punya barang murah je. Oh my god. Aku tak expect murah ni, weh. Damn. Murah kan? Boleh aku nak beli. Korang, tapi kalau nak beli barang aku, tengok cukainya dulu tau. Ni harga cukainya. Pencuri. Oi. Aku Pre-order. Kau. Maaf cik, barang dah habis lah. Barang dah habis. Aku dapat yang ni je. Apalah, yang ni pun boleh lah. Apa ni? Upgrade. Bayar kat aku. Bayar aku. Bagi aku. Aku nak baca dulu, sabar. Sekejap. Okay. Berapa yang ni? Berapa coin? 1, 2, 3, 5, 6, 6.5 kol. Campur dengan pajak jadi itu. Campur dengan pajak jadi itu tu baca. Iman. Learning baca tu. Tu pajak, harga pajak, cukai. Barang dah consider sold tau. Cepat bayar. Lari. Alamak, customer aku lari. Customer aku lari. Kau serius lah. Tak ada lah, ya. Saja je. Nak ambil lah. Kenapa tu tak boleh kuat juga? Yelah, ni harga kawan. Aku letak harga kawan. Sekejap. Chestplate Hatim dekat korang ke apa, aku tak jumpa kat inventory aku ni. Apa? Chestplate yang aku tadi bagi Hatim. Chestplate. Ni kau kata 2 call, 3 call, 5 call lah. Totalnya kenapa sampai macam tu? Itu harga cukai. Harga cukai yang Nofail kena kan? Sebab kan aku kan jual aku kan buat kedai dekat itu tanah Nofail. Sama. Ni harga. Aku bukan chestplate. Hatim, aku nak chestplate Hatim. Chestplate tu kan 2 call. Aku nak Ada deflasi ke? Deflasi. Tak tahu kau punya keluarga ni. Tu 2 call. Macam ada deflasi je tu. Ambil lah, okay. Dapat 2 call. Call tu bermakna bagi aku.
Suka itu abaikan je. What the fuck. Sangat. Aku letak harga promosi lah. Cepat promosi. Jangan lupa. Promosi aku itu negatif 5,000%. Ha? Cana. Promosi apa negatif? Macam mana tu? Ya, Macam macam mana mana ada inflasi lah. Ni Inflasi. macam mana ni ekonomi kau punya negara ni? Sorry, ada inflasi. Ada inflasi. Minyak mahal. Patah. Itu inflasi. Yang kau jual ni deflasi kau tahu. Disebabkan sekarang ada harga mahal, aku kena letak dulu 3 coal. Sekarang aku letak 64 diamond lah. Okay. Mana kau kata? Dah. Oh my god. Inflasi mahal sangat. Apa pukul ni? Apa ni gaduh ni? Sekejap tu terakhir kau pula. Cepat serang Syafan. Syafan dah kuat dah sekarang tu. Ya. Sekarang aku juga yang mati. Penjual kedai mati. Sebab customer dia gaduh. Ni, murah je. Astaga. Sekejap. Okay, dia bayar. Okay, mana? Nah, tu harganya. Tengok. Berapa? Dah. Sama tempat lokasi lagi. Nah, mana. Tepilah budak ni. Nak. No, aku punya harta kena ambil. Pulangkan aku punya harta. No, aku punya harta. Pulangkan duit aku. Pulangkan. Thank you. Okay, terima kasih. Tengok Hatim, kesian Hatim. Nanti yang paling kesian nanti Hatim ni. Aku dah alah aku lupa, aku kena siapkan dulu. Korang ada itu tak mas. Ada. Kau ambil je, aku rembat je lah. Ni kan hari kedua terakhir. Hari kedua terakhir. Oh, ada banyak emas. Okey, aku ambil. Okey, ni aku ambil. Ni apa benda ni? Tempat enchantment korang pun ada rumah. Dahsyat betul. Enchantment korang. Aku bina. The Guardian. Kita aku yang bina. Oh. Bagusnya The Guardian dekat. Oh. Nanti kita tembak laser. Sambil bagi mining fatigue dia, sambil tu dia apa tu? Tu juga. 5 ni. Tapi Aku nak break kayu pun dengan ads pun lama gila weh. dan nama pun nak main fatigue. Nama mining fatigue. Memanglah lama. Kau tahu tak Nufail? Dia main mining je. Lepas tu dapat mining fatigue. Ya, Oh, wow. kau nak lokasi sekarang ke? Sebenarnya Di sini kita ada kawasan kosong. Kosong hampa. Okey, tak ada apa-apa kat sini. So pergi ke jambatan yang aku buat tapi tergendala. Sedih lah. Biasalah. Lagipun ini pun biar bentuk macam cantik sikit. Macam ada tambah lah progress. Walaupun tak tahu progress so forward. Mana dia? Aku nak mining. Mining. Mining ambil Kenapa? salah TV. TV aku ke tak apa. Yo. Kuasa teleportasi. Oh my god, ada 2 orang kah aku punya ni? korang buat apa sampai 2 orang kah? Ada 2 orang dekat XP farm aku. Aku nak betulkan kapak aku. Oh, Tak apa, korang dia lah. tak ada, aku bukannya nak betulkan, aku cuma nak tengok-tengok. Ni. Tapi kali ni harga mahal sikit lah. Dah harga kayangan. Oh, 10. ya. Tengok dia upgrade dia punya. Tengok aku. Right. Manager berapa? Oh, lupa salah aku tulis. 2 netherite upgrade punya. Baru betul. Jadi kalau kau nak dapatkan 1 netherite upgrade tu, kau kena bagi aku 2 netherite upgrade. Kau buat bisnes hitam kan?
What in the world is that price, bro? Beli guna harga sama. Sini. Yelah, aku tukar harga lah. Kenapa aku buat 4? Tak apa, lebih pun lebih lah. Kau punya anvil sampai nak hancur dah. Wah, perlawanan sengit. Siapakah akan menang? Wow. Pergambaran perlawanan sengit. Oh my god. Wow. Sangat sengit. Oh my god, ada lari. Adakah Subland akan mendominasi pembunuhan ini? Oh my god. Dia menyorok. Oh my god. Hebat lah. Gila lah. Aku no comment lagi. Pasal kawan-kawanku kuat sangat ni. Mai orang nak lawan berapa lama ni? Nak join lah. Bunuh Iman. Oh my god, aku. Adakah ini kuasa? Ini kalau hidup ni memang mati ni. Oh my god, what the? Astagfirullahaladzim, kau kena serang dekat diri.